Hari ketiga kami singgah sarapan di Makan Pagi by Fizze. Rugi kalau tak datang sini. Kami cuba kopi mentega, perch, sedaplah. Rasa dia lemak-lemak masin. Lepas tu kami makan lontong dan apam. Lepas tu kami ke pasar Churrasco sebelum singgah di Masjid Kapitan. Peling yang cantik dan penuh sejarah ni. Selesai je solat, kami bertolak balik menghala ke Bayan lepas sebab nak singgah di Laksa Kuah Pekat. Porsian laksa ni besar dan sangat mengenyangkan. Memang sedap. Seorang tak boleh habis kalau tak betul-betul lapar. Selesai makan, kami bertolak balik melalui jambatan kedua Pulau Pinang. Semoga jumpa lagi.